dalam perkampungan sunnah baru ni. Tuan-tuan pergi perkampungan sunnah? Ha? Pergi insya-Allah noh. Rugilah kalau orang luar mai, tiba-tiba orang Perlis tak mai. Tapi saya tengok muka-muka tuan-tuan insya-Allah ada kat masa tu. Ada seorang sahabat ni. Saya hari Khamis tu, perkampungan sunnah hari Jumaat. Perkampungan sunnah hari Jumaat. Dia mula hari Jumaat, dia berakhir pada hari Ahad. Jumaat subuh dia mula. Hari Khamis tu saya kena pergi ke Ipoh. Sebab saya ada urusan di Mahkamah Ipoh. Saya kena balik daripada Ipoh ke Perlis hari Jumaat kerana kuliah maghrib hari Jumaat mufti bagi kat saya. Jadi saya kena balik cepatlah. Jadi malam tu entah macam mana saya tergerak hati nak buka Instagram. Saya tak berapa buka sangat Instagram ni, kadang-kadang je. Sebab saya tak nak pandai nak pakai Instagram ni. Satu lagi menyampah juga. Bila letak gambar tak muat lah. Ni budak-budak ni tahu lah. Dia kalau macam Facebook kita letak gambar tu dia boleh adjust. Tapi Instagram ni dia renyah sikit. Dia banyak dia punya pantang larang dia. Gambar kadang-kadang keluar hidung aja. Mata dah tak nampak, sekerat. Jadi saya tak apa nak suka. Kadang-kadang saya suruh admin je buat. Pegawai saya, tolong post dekat IG. Tiba-tiba tergerak hati dalam perjalanan. Dah sampai Penang malam tu. Saya dengan driver dengan Aizat pegawai khas saya. Tergerak hati nak buka. Tiba-tiba satu mesej masuk. Pukul 11.18 malam. Saya buka tengok. Dia pun cerita, dia kata saya mengikuti Dr. Rora sejak 5 ke 6 tahun yang lepas. Entah kenapa dalam perkampungan sunnah kali ini, saya terasa betul-betul tertarik nak pergi. Tapi saya tak ambil hotel lagi. Saya pun tak tahu macam mana nak ke sana. Jadi kalau nak naik kapal terbang ni, nak berhenti kat mana? Nak turun kat mana? Kan? Menunjukkan dia betul-betul tak tahulah. Jadi saya pun balas. Saya kata kalau nak naik kapal terbang, turun dekat Alostar. Kemudian ambil teksi ke Grab ke, mari ke Kanga. Dia kata okey. Nanti saya cari hotel. Dalam hati saya kata, susah nak cari hotel kalau sehari sebelum. Penuh dah. Tapi tak apalah, mungkin dia dapat kan. Saya tengok dia datang, dia mesej kat saya balik, dia kata hotel semua dah penuh. Saya kata tak apalah, saya memang ada hotel. Sebab saya penceramah. Dan biasanya dia akan tanya, nak hotel ke tak? Saya akan ambil satu. Sebab apa? Setiap tahun, kes macam ni memang ada. Kes-kes kecemasan, orang yang tak pernah mari perkampungan sunnah, dia ingat, esok nak program hari ni, boleh dapat hotel. Perkampungan sunnah bukan macam tu. Perkampungan sunnah ni bulan 1, mufti Perlis, umum aja tarikh, 2-3 hari lepas tu, hotel penuh. Itu hebatnya perkampungan sunnah ni. Jadi saya kata tak apalah macam ni. Saya ada satu bilik. Hotel memang untuk penceramah yang memang saya reserve setiap tahun. Saya akan bagi pada orang-orang yang tahun lepas, student. Tahun ni, dia lah. Saya pun tengok, siapa dia ni kan? Saya pun buka dia punya profile. Pelakon rupanya. Saya tak tengok drama. Tapi lalu dekat wall dia kadang-kadang lalu. Saya tengok, pelakon ni. Saya tengok lagi, betul ke fake account kan? Legit, betul. Saya pun tunggulah. Saya kata saya kat Ipoh, esok sampai pukul apa? Esok pegawai saya akan tunggu di Kanga. So pegawai saya pun tengok betul. Dia pun datang, dia cerita pada saya apa yang berlaku. Dia kata, dia berasal daripada aliran yang tak suka dengan saya. Ustaz-ustaz dia semua halang untuk dengar ceramah saya. Tapi jiwa dia kata, kenapa orang tak bagi dengar ceramah ni? Aku nak dengar juga. Lama-lama, daripada tak suka, terus jadi suka. Bukan kerana saya tu hebat, dah. Tapi kerana manusia ni Allah Ta'ala bagi kat dia akal. Bagi kat dia akal untuk dia nilai. Tu satu ceramah dekat Penang. Lagilah. Seorang pakcik. Datang lepas kuliah, lepas forum. Masa tu forum, saya dengan Dr. Zahruddin, beberapa orang lagi, cium tangan saya. Pakcik cium tangan. Saya pun heran. Pakcik cium tangan saya. Dah lah baru makan nasi kandak tadi. Dia kata saya nak minta maaf dekat ustaz.
Dulu saya kata ke ustaz macam-macam. Apa benda perkataan yang buruk, saya akan kata. Saya kata dah. Tapi sekali tu anak buah saya duk sebut nama ustaz, duk follow ustaz, saya cabar dia. Jangan ikut. Saya kata kat dia jangan ikut. Anak buah saya cabar saya. Mana yang Rora kata yang bermasalah tolong bagi. So saya dengar 42 kuliah. 42 jam dah saya dengar. Bukan saya kata saya tak ada salah, tapi dia kata apa? Banyak juga ilmu saya dapat. Alhamdulillah, saya dalam hati saya kata alhamdulillah lah kalau ada ilmu yang saya bagi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa suara kita ni tak sampai, tapi sebenarnya sampai. Dan dia sebut kawan-kawan dia. Saya bukan berkawan dengan selebriti pun. Saya bukan kawan dengan pelakon ke penyanyi. Saya tak peduli pun. Siapa-siapa pun kita berkawan. Siapa-siapa pun kita berkawan. Selagi mana dia Muslim, selagi mana dia baik, selagi mana dia boleh memberi manfaat pada kita, kita berkawan. Cuma nak bagi tahu, dunia yang kita rasa jauh dengan kita pun, suara kita sampai. Dan dia sebut pada saya cuba nak bagi tahu pada kawan-kawan saya, supaya dengar kuliah ni, dia ustaz-ustaz daripada Perlis ni. Dia pun bagi tahu satu-satu nama. Kita pun tengok, Masya Allah, dia ni pun follow juga. Ya, dia ni pun follow juga. Ni pun follow juga. Tengok. Kalau kita tengok daripada penampilan tu, nampak macam tak ada harapan tu. Jauh lagi tu. Bukan tak ada harapan lah, jauh lagi lah. Tapi, Masya Allah, manusia suka kepada sunnah. Manusia suka dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Jadi sebab itu tuan-tuan, jadikan ini sebagai satu budaya. Kalau kita mari kuliah, tiba-tiba ustaz tu banyak cerita pasal diri dia. Banyak cerita pasal kelebihan guru-guru dia. Kena letak yellow flag lah, kalau tak red flag pun. Kena letak bendera kuning. Sebab apa? Sebab kita nak dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Sikit-sikit bolehlah cerita. Tapi setiap kali kuliah duk cerita pasal karamah guru dia, yang kadang-kadang kita dengar pun betul ke? Kan? Ni banyak orang cerita pasal karamah Habib-Habib daripada Tarim ni. Sampai anjing di Tarim pun wali. Masya Allah. Sampai dia kata apa? Jalan-jalan di Tarim adalah guru bagi orang yang tidak ada guru baginya. Saya dah pergi Tarim ni. Saya dah sampai dah Tarim. Masa saya jalan-jalan dekat lorong-lorong di Tarim tu, tak ada pula rasa jalan-jalan tu jadi guru saya. Tak dapat tambah ilmu apa sangat pun. Jadi, kembali kepada menyebarkan sunnah yang sahih. Kita ada kelemahan, betul. Kita ada kesalahan, tapi kita usaha. Dan insya Allah, kadang-kadang kita rasa suara kita tak sampai. Orang cuba sekat di sana sini, tapi sebenarnya sampai. Sebenarnya, dengan kehendak Allah, dia sampai. Itu cerita dia. Tapi itulah, sahabat saya seorang, bila dia pun jadi panel juga pengamal sunnah. Lepas pada jumpa dengan dia panggil saya, aku nak nasihatkan kau, hati-hati, jaga jiwa, jaga diri, jangan sampai lepas ni masyhur lupa diri. Ini sahabat yang baik. Dah kawan dengan pelakon, kawan dengan penyanyi, dia takut kita lupa diri. Kebimbangan dia betul. Dan kita kena teruskan kawan dengan orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia kawan dengan kita ikhlas.